Salam semua. Malaysia sedang berada di persimpangan penting. Dalam suasana penuh cabaran ini, mantan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin tampil membawa satu seruan, Reset. Beliau mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama menyokong gerakan Reset, satu usaha nasional yang disifatkan bukan sekadar retorik politik, tetapi langkah tersusun untuk memperbaiki hala tuju negara. Ketika bertemu dengan penggerak Reset Sabah, Hamzah menzahirkan keyakinan terhadap semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh mereka. Baginya, perubahan tidak boleh ditangguh dan ia mesti bermula dengan kesedaran kolektif rakyat. Gerakan Reset adalah ikhtiar nasional untuk memperbaiki apa yang lemah dan memperkukuh apa yang baik, tegas beliau. Menurutnya, negara tidak kekurangan asas yang kukuh, namun memerlukan keberanian untuk membetulkan kelemahan yang semakin ketara dalam pentadbiran dan pembangunan. Dalam nada yang lebih luas, beliau menekankan bahawa kekuatan sebenar Malaysia terletak pada perpaduan rakyatnya. Tanpa kebersamaan, sebarang usaha pembaharuan hanya akan tinggal sebagai slogan. Dengan iltizam tinggi dan semangat kebersamaan, kita mampu mengangkat semula Malaysia sebagai negara yang stabil dan dihormati. Katanya lagi, gerakan Reset menurut Hamzah adalah simbol harapan. Harapan untuk melihat Malaysia kembali berada di landasan yang betul. Persoalannya kini, adakah rakyat bersedia untuk melakukan reset demi masa depan negara? Pilihan itu akhirnya terletak di tangan kita semua. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.